Baru-baru ini, sepupu kepada pelakon dan usahawan Zowie Rahman antara mangsa yang maut dalam kemalangan membabitkan sebuah bas yang membawa pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI pada Isnin 9 Jun 2025 lalu. Zowie atau nama sebenar Muhammad Hairi Azhar Rahman berkata beliau terkejut apabila menerima khabar mangsa iaitu Fakrul Arif Rosli disahkan meninggal dunia menerusi aplikasi WhatsApp keluarga. Katanya lagi, arwah dalam perjalanan pulang dari kampung halaman di Pasir Akar, Jertih, Terengganu ke UPSI Tanjung Malim, Perak selepas menyambut Hari Raya Aidiladha bersama keluarga. Zowie juga berkongsi mengenai hubungan bersama arwah yang terakhir mereka bertemu adalah pada Hari Raya Aidilfitri lalu dan menyifatkan Fakrul sebagai sepupu yang rapat serta memiliki budi pekerti yang baik. Dalam pada itu, Zowie memberitahu ahli keluarga arwah sudah tiba di hospital untuk menuntut jenazah anak mereka, namun masih belum membuat keputusan lokasi Allahyarham akan dikebumikan. Tambah Zowie lagi, beliau berharap keluarga terus kuat dengan ujian yang perlu dilalui ketika ini. Pada pagi Isnin 9 Jun lalu, seramai 15 orang disahkan maut dalam kemalangan tragis membabitkan sebuah bas yang membawa pelajar UPSI dan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV jenis Pura 2 Alza kira-kira pukul 1 pagi. Tragedi menyayat hati itu meragut 15 nyawa pelajar UPSI manakala 29 lagi cedera, menjadikan keseluruhan mangsa seramai 44 orang. Kemalangan dipercayai berlaku apabila bas berkenaan melanggar bahagian belakang kenderaan MPV jenis Pro 2 Alza sebelum hilang kawalan dan terbabas. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga keluarga mangsa kejadian terus kuat menghadapi ujian yang telah ditentukan.